Edis juga. Saksikan Upin dan Ipin dalam episod Sahabat Pena. Betul-betul. Pada 5 hingga 7 Jun pukul 5.30 petang hanya di TV9. Alamak Upin, seluar aku basah. Tak tahu. Nanti Kak Ros marah. Saksikan Upin dan Ipin dalam episod Dah Pucuk. Betul. Pada 12 hingga 14 Jun pukul 5.30 petang hanya di TV9. Ipin, jom pergi terawih. Nak ikut jalan tu ke? Jangan lupa saksikan Upin dan Ipin dalam episod Alkisah Malam Puasa pada 19 hingga 21 Jun pukul 5.30 petang hanya di TV9. Ipin, nak baju raya baru? Nak. Jom minta Kak Ros. Saksikan Upin dan Ipin dalam episod Alkisah Hari Raya. Betul. Pada 17 Julai pukul 6.30 petang hanya di TV9. Upin, kenapa Kak marah kita tengok TV lama-lama? Yelah, kan Kak kata tak berfaedah. Saksikan Upin dan Ipin dalam episod Isi Masa Lapang. Betul. Pada 29 hingga 31 Ogos pukul 5.30 petang hanya di TV9. Upin, bunyi apa tu? Takutnya. Saksikan Upin dan Ipin dalam episod Siang Tidur Malam Berjaga. Betul. Pada 18 hingga 20 September pukul 5.30 petang hanya di TV9. Ipin, kalau kena gigit nyamuk Edis, bahaya. Betul. Kita kena hapuskan segera. Saksikan Upin dan Ipin dalam episod Skuad Bebas Denggi. Betul. Pada 25 hingga 27 September pukul 5.30 petang hanya di TV9. Ipin, apa kau buat dengan tin kosong tu? Aku nak simpan. Nak buat apa? Adalah. Saksikan Upin dan Ipin dalam episod Dulu dan Sekarang. Betul. Pada 4 hingga 6 Disember pukul 5.30 petang hanya di TV9. Upin, mana slipper kau? Mesti Rainbow yang ambil. Saksikan Upin dan Ipin dalam episod Siapa Yang Ambil. Betul. Pada 18 hingga 20 Disember pukul 5.30 petang hanya di TV9. Ipin, kau nak makan apa? Ayam golek. Dekat mana? Kalau nak tahu, saksikan Upin dan Ipin dalam episod Kedai Makan Upin dan Ipin. Betul. Pada 25 hingga 27 Disember pukul 5.30 petang hanya di TV9. Ipin, pandai dia berlakon kan? Tapi siapa dia? Oh, kalau mau tahu,
Saksikan kami dalam episod Siapa Tan pada 1 Januari 2016 pukul 7.30 malam hanya di TV9.